orang lelaki Ustaz, para suami, mana tempat yang paling sesuai kita nak bercakap dengan suami, isteri lah, nak bercakap dengan isteri suami ni. Banyak Ada juga sampai kata, Ustaz, saya dah tak tahu nak cakap apa dah. Itu pun satu lagi. Ustaz, saya nak cakap macam mana lagi dah, Ustaz? Saya nak cakap macam mana lagi? Sebab kalau saya cakap pun dia tetap tak berubah kan. Itu salah satu lah. Sebenarnya ialah macam Ustaz sebut tadi, kita dah ada kaedah komunikasi verbal, komunikasi non-verbal. Cuma apa yang paling penting adalah practically bagaimana. Sebab kadang-kadang bukan dia tak tahu nak cakap apa, tapi mungkin dah banyak buat silap dengan bercakap, salah dengan rumah tangga. Jadi nak perbaiki, nak betulkan balik tu, dia ambil masa lah, Ustaz. Soalan saya, Ustaz, sebelum kita teruskan. Kalau kita nak bercakap dengan suami kita, kan, kita ada benda lah, Ustaz, nak bincang, kita nak guide dia, apa-apalah yang kita nak bercakap perkara yang serius, Ustaz. Saya tanya, Ustaz, orang lelaki, Ustaz, para suami, mana tempat yang paling sesuai kita nak bercakap dengan suami, isteri lah, nak bercakap dengan isteri suami ni. Kadang-kadang banyak benda, Ustaz, kita nak bincang, ada perkara. Agak-agak Ustaz, kawan Ustaz. Kalau suami biasanya tempat tidur lah, Ustaz. Betul, Ustaz. Ini kadang-kadang Ustaz, dalam istilah komunikasi dia panggil pillow talk, Ustaz. Pillow talk, kita bercakap ni, Ustaz. Kadang-kadang orang lelaki ni, Ustaz, ni. Ini kadang-kadang Ustaz, kawan tu baru stand motor, Ustaz, ni. Dan helmet pun tak cabut lagi. Ini kadang-kadang Ustaz, kan, penat kita bercakap, Ustaz, tapi tak sampai pun mesej yang kita nak deliver tu.